So ini adalah solution sekiranya kita ada banyak device yang nak pakai internet, tapi bila kita turn on hotspot dekat kita punya smartphone, bateri kita akan cepat habis dan smartphone kita jadi cepat panas. Ini adalah 4G LTE Wi-Fi modem. Tapi dengan 4G LTE Wi-Fi modem ni, kita boleh cucuk dia dekat mana-mana port USB yang kita ada, dekat dalam kereta ke, dekat power bank pun boleh, dan dia boleh jadikan Wi-Fi. So bila kita jadikan Wi-Fi, kita boleh connect Wi-Fi je lah, tak perlu direct daripada phone. Dia boleh buka dekat bahagian belakang ni, so kita masukkan SIM dekat sini dan cucuk dekat mana-mana port USB, dia akan jadi Wi-Fi. So kalau kita ada 3-4 device pun, kita boleh connect dengan Wi-Fi yang sama dan kita boleh gunakan internet yang ada dekat sini. Tapi kalau kita masukkan SIM dekat sini, kita kena ready untuk beli data hotspot lah. Kena banyakkan data hotspot sebab dia gunakan data hotspot. So untuk yang ni, kita boleh cucuk je mana-mana USB kat dalam kereta, dekat mana-mana plug, dekat PC ataupun dekat power bank. So dengan menggunakan benda ni, dia akan create dan kita boleh guna untuk banyak device tanpa ada masalah dan jimatkan bateri kita. So siapa yang nak cuba boleh dapatkan ni dekat beg kuning di bawah.